Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada lebihan tulang, letakkan atas tulang pembakar. Ambil tomato puree, kita nak letakkan atas setiap satu tulang yang ada. Dan bakar dalam oven pada suhu 220 darjah selama 40 hingga 60 minit. Okey, siap bakar dah cantik elok macam ni. Transfer dalam periuk. Untuk mirepoix, dia guna nisbah 3-2-1. 300 gram bawang, 200 gram carrot dan juga 100 gram seleri. Potong kasar dan masukkan dalam periuk kita tadi bersama air secukupnya. Next, kita nak masukkan black pepper, bay leaf dan juga herbal thyme. Tulang pembakar kita tadi letakkan air dan kita nak scrapekan semua kerak-kerak ni. Masukkan dalam periuk kita tadi. Kemudian dengan menggunakan api yang perlahan, kita nak renihkan selama 2 hingga 4 jam. Siap renih, bolehlah tapiskan beef stock kita ke dalam bekas. Simpan dalam peti ais. Dah sejuk nanti, bolehlah buang lemak yang terapung dekat bahagian atas tu. Okay. Bila guna homemade beef stock ni, masakan jadi lebih sedap dan semestinya lebih sihat lah. Rasa masakan sangat berbeza berbanding guna serbuk beef stock ready made dekat kedai. Kena cuba sendiri untuk rasa perbezaan dia. Boleh guna dalam pelbagai jenis masakan. Yang ni dia guna untuk buat beef stew, sedap sangat. Resepi boleh tengok dekat profile. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.